Selamat datang Freshie! Di kampus ilmu cahaya bersinar, langkah berani kami bergelar pelajar. Litar dan arus kami terokai demi masa depan teknologi tinggi. Sensor berdenyut dalam nadi ciptaan, Mekatronik menyatu harapan. Mari bersama bina dunia dengan kuasa elektrik yang membara. Transistor, motor, robot pintar, dari magma ke bintang kita mengejar ilmu jadi cahaya. Universiti tercinta, kami ciptakan masa depan bersama. Syukur keadaan ilahi, alhamdulillah anak saya telah ditempatkan di USM kampus kejuruteraan. Belajar berusaha bersungguh-sungguh hingga mencapai cita-cita yang dihajati. Terima kasih kepada pihak USM kerana memberi peluang kepada anak saya untuk meneruskan pengajian di kampus engineering ini. Datang dengan semangat yang kuatlah untuk meneruskan pelajaran di USM ni sehingga berjaya lah. Kepada pelajar-pelajar lain juga, diharapkan semoga semua berjaya meneruskan pengajian ini dan keluar dengan menggulung segenggam ijazah. Kepada ibu bapa, jangan risau. Kami akan menjaga anak-anak tuan-puan dengan sebaik mungkin lah. Kita ada banyak di sini support system ya. Kami akan mengambil tugas untuk mendidik anak-anak tuan-puan semua dan kita harap selepas 4 tahun pelajar-pelajar kita ini akan menjadi seorang jurutera yang berwibawa dan juga beretika lah. Itu harapan kami. Elektronik bukan sekadar wayar, tapi bahasa masa depan yang benar. Coding dan sistem jadi nadi, menjadi jurutera. Mimpi kami pasti isyarat digital, dunia bersatu. Inovasi datang dari ilmu. USM Engineering is one of the best universities di dalam Malaysia. Saya pun bersyukur dan sangat bangga. Sebenarnya anak saya memang minat robot. Sebab tengok Transformers dan terpengaruh dengan Transformers. Dan Alhamdulillah dapat UPU pilihan pertama Mechatronic Engineering. So my hope is for them to get excellent results dari segi akademik dan curriculum. Saya berharap anak saya belajar rajin untuk mencapai cita-cita dan menjadi seorang pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Untuk pelajar-pelajar baru Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik Elektronik ni, saya harapkan kesemuanya perform sebab ini adalah pelajar-pelajar yang deal directly dengan NSS, National Semiconductor Strategy. Di mana 2030 ni kita kena full swing lah. Negara memerlukan at least 60K. So memang ini dah harapan kita untuk menjamin bahawa kita punya EE sektor akan terjamin not only for 2030 tapi selepas itu jugalah. Kepada ibu bapa yang anak-anak mereka telah diregisterkan USM, especially engineering campus KI ini, personal tanya sebab bukan senang nak masuk. Yang terbaik adalah insya-Allah pekerjaan pun terjamin. Saya sebagai ibu bapa, selain pada keselamatan after graduation nak kerja, gain with premium salary. InsyaAllah. Mari bersama bina dunia dengan kuasa elektrik yang membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar tahun 1 Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Selamat, maju jaya dan terus cemerlang di PPKE USM. Terima kasih.